yang mengikat head dengan body patah. So head tu tergantung dengan 2 skru saja. Lagi 1 skru dekat head tak boleh gantung. Kita sambung dengan buka cap head. Tapi bila buka, tak jumpa apa-apa masalah dekat belah head ni. Hanya camshaft saja yang makan. Valve-nya masih cantik, rocker armnya masih cantik, tailpipe dia masih cantik. Tapi bila kita tengok permukaan head, dah barai. Korang tengok sendiri. Dia punya valve ada bocor dan gasket dia dah kembang. Sambung kita buka blok. Blok dia ada calar halus seperti dalam video. Bila blok calar macam biasalah, beradik dia piston mesti ikut calar sekali. Tapi simptom-simptom yang kita jumpa tadi tak cukup menguatkan kenapa enjin dia bunyi kasar sangat. Untuk masalah performance loss yang naik bukit pun tak larat tu, itu kita dah jumpa. Dekat valve dia ada bocor sikit. So compression dia out dah. Sebab tu lah performance dia tak ada. Tapi untuk masalah enjin bunyi kasar tu, kita tak jumpa punca lagi. Ingat tak awal tadi aku cerita, kita suspek yang pertama adalah bearing gearbox belah clutch. Tapi bila kita lerai enjin ni, bearing gearbox dalam keadaan cantik. Gearbox pun tak ada masalah. Jom kita check road pula. Korang dah dengar sendiri bunyi road dia. Itulah punca sebenar bunyi bising. Untuk tambahan, kita check crankshaft dia. Memang crankshaft dia gelong juga. By the way, kalau crankshaft gelong ni, korang akan rasa bila bawa motor tu ada bergegar. Kalau motor korang ada gegar yang tak normal tu, pergilah check. Selesai dah kita diagnose. Punca terbesarnya adalah satu sahaja, iaitu road dia dah makan. Bila road makan, road jalan tak rata, makan dekat blok. By the way, motor ni pun dah siap. Jom kita dengar bunyi sebelum dan selepas.